boleh dapat sampai 80,000 view. Ui. Adalah banyak. Viral. Viral sama tu. Perempuan tu. Aduh. Ceng. Saya tengok kat CCTV. Ke Hari yang buat benda tu? Bukan, itu tak masuk lagi. Bebas dah benda-benda tu. Bila buat konten, Okey. terutama di Kelantan, Okey. apakah perasaan anda ketika itu? Adakah buat review dekat rumah ke, public ke macam mana? So bila dah dapat subscriber apa semua kan, so orang bila faham, bila buat YouTube ni dah ada subscriber, dah ada follower ramai, dah ada view yang banyak, terus dapat duit. Betulkah itu? Saya punya subscriber 30,000. Okay. Saya boleh dapat 2,000 sebulan. Okay. Sekarang saya punya subscriber 280,000. Saya dapat 400 sebulan. Dah satu tangkapan pula. Apa dia? Okay. Iklan. First time. Apa tu? Tak tahu. Enggak dia, bukan. Oh, agak Polis kan? Macam polis. Tak pernah dengar. macam rare. Macam polis ke? Macam kena ambush ke? Adakah kita ditangkap? Tak kan? Tak. Kita tak buat benda salah kan? Tak. Kita tak kutuk kerajaan kan? Tak ada. Tiba-tiba kena. Saya tertangkap dulu ni. Guys, korang nak cari tempat untuk iklankan perniagaan anda? Jom kita collab. Kami kat Siaran Tenang menghasilkan pelbagai video seperti podcast, business siri dan content creation. Anda boleh buat placement perniagaan anda kat mana-mana video kami. Untuk maklumat lanjut, PM page Siaran Tenang. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Bawa kereta manual lah. Okay. Datang ni Final Cut, seumpama macam kita jumpa cat sekarang lah. Macam drag je. Okay. Lepas tu pakai Final Cut. Lepas tu sekarang memang saya full CapCut lah. Memang CapCut ni memudahkan laju lah. Okay, faham. So kita pergi ke Ari kejap. Okay. So masa lepas belajar tu, terus pergi ke company dah kan? Syarikat ni lah kan? Ke ada kerja lain sebelum tu? Lepas habis study, macam biasalah, tipikal orang habis study ada yang tu kerja, ada yang tak kerja. Okay. Saya golongan tak kerja tu. Okay. Golongan yang lepas tu kena tak menunggu kerja lagi. Tunggu dulu. Faham. Sebab masa tu saya pun tengah tunggu saya punya kerja yang sekarang ni. Tengah tunggu. So masa tu tak ada buat apa. So time tu actually saya start YouTube ni sebenarnya daripada saya universiti. Okay. Final year macam tu saya ada jual samyang. Okay. Sama-sama samyang ramen tengah on. Okay. So masa tu saya tak tahu. Saya pergi buat video untuk saya review samyang tu je lah. Sebab nak share kat kawan-kawan kan. Sebab jangan nak beli. Malah nak explain banyak kali. So korang tengok je video ni, bagi link. Okay. So video tu bagi saya masa tu untuk subscriber saya yang 100 kot masa tu. Okay. Boleh dapat sampai 80,000 view. Ui. Adalah banyak. Viral. Viral zaman tu. Viral zaman tu. Tapi saya tak faham. Saya cakap, banyak. Okay. Next, buat lagi video mi segera. Memang saya punya niche mi segera masa tu. Lepas tu macam banyak juga kan. Beribu-ribu jugalah. Lepas 10,000. So tu kira banyak lah. Ya. Betul lah. Sama-sama trend. Zaman tu lah. Sebab zaman tu lah. Consider artis lah tu. Okay. Tak apa, tak kenal. Video je orang tengok. Okay, tak apa. Dah habis tadi. Let lu. Tak buat video lagi sebab saya tak faham lagi benda tu. Okay. Masa tu tak monetize lagi lah? Belum. Masa tu belum. Lepas tu sambil tunggu kerja tu, saya dah balik Kelantan, balik kampung. Dah balik KL. Customer semua banyak KL lah, dah ada UM. Okay. Dah balik Kelantan. Nak start balik bisnes tu pun nak cari customer baru. Buat lagi video. Okay. Tapi dia dah tak se-viral dulu. Faham. Memang bergantung harap pada YouTube je lah time tu? Masa tu memang YouTube. Facebook je. Tak ada? Tak ada. Okay. Facebook, IG tak ada. Alright. Lepas tu, dari situ saya discover macam,
kenapa tak tapi just buat je lah, buat je. Tak ada orang kata seminggu sekali ke jadual je. Asal boleh lah buat. Asal jalan je lah dulu. Okay. So daripada situ saya macam okay, try explore lagi, tengok video orang. Okay. Tengok video orang buat review makanan apa semua. And then saya jumpa video, tak ingatlah video mana, tapi sebab tengok video lah masa tu. Okay, YouTube ni boleh buat duit. Oh, membenarkan aku pun tak ada kerja sekarang. Apa kata aku buat YouTube? Oh, time tu start fokus lah. Time tu start fokus dalam bulan 5 2019 macam tu. Sebelum PKP lagi semua benda ni kan? Sebelum PKP, sebelum start pindah KL balik. Sebab masa habis tadi balik Kelantan kan. So start kat Kelantan, saya konsisten buat dalam 2-3 video seminggu. Okay. Cuma saya kan bukan dalam bidang ni. So tak tahu nak rujuk siapa. Memang buat je lah langgar dinding ke apa kan. Shoot je tengok orang buat, okay, B-roll. B-roll, buatlah B-roll. Okay. Cuma saya punya trik masa tu untuk stand up, sebab no one kan, orang tak kenal apa semua. Nak stand up, masa tu video ada yang jenis buat video review makan 10 minit. Oh, dah start main long form punya. Start minit YouTube kan. Tapi saya masa tu buat 5 minit. Okay. Sebab saya nak beat orang mungkin tak tengok video panjang. So orang cari video pendek tu jika tengok video saya. Sebab saya 5 minit masa tu. Dan trik dia cari menu baru, makanan baru. Zaman-zaman tu tak boycott lagi. So every time McD keluar menu baru, video tu kata kalau McD keluar ayam pedas gila zaman tu, 3 kali spicy tu, tengah hari tu shoot, petang dah release video. Faham. Pukul 10 buka McD tu dah beratur. Kita potong sikit. Okay. Edit pakai apa? InShot, pakai phone. Pasal ada watermark atas tu? Watermark tak. Tapi watermark dia boleh remove kan? Boleh remove. Boleh remove. Pakai InShot lah. Tapi InShot quite senang lah time tu kan, sebab dia ada transition apa semua kan. So itu pun explore sendiri lah. Phone apa yang ada masa tu pakai Android lah, Vivo V5. Mic pun awal-awal kalau tengok mic, dulu tak ada pakai mic pun video dulu. Sebab mic ni benda baru lah kan. Tak tahu kan benda tu. Saya punya first mic RM12 yang ada wayar panjang. Okay, rare. RM12 je. Itu macam beli kat Shopee kan. Zaman tu nak bagi sedap lah. Ya. Sebab kita bila dah tengok 2-3 video kita dah rasa macam boleh improve lagi ni kan. Itu dah pandai pakai mic. Lepas tu dah lama-lama tu beli softbox yang murmur je lah. Okay. Dengan phone apa semua. So, bila buat konten, terutama di Kelantan, apakah perasaan anda ketika itu? Adakah buat review dekat rumah ke, public ke macam mana tanda? Sebanyak buat kat rumah. Beli-beli, bungkus, meja pun tak ada. Kotak lapik pasir hitam. Makanan atas tu. Set up lah. Simple je. Kamera apa semua. Banyak makan kat rumah. Cuma kadang-kadang ada kat luar. Kau tengok video-video lama tu kan, adalah aib-aib tu. Ada yang kat luar jugalah. Tapi segan sebenarnya buat kat luar. So bila buat kat luar kan, sebab persepsi orang yang tak biasa, orang tengok senang je buat video ni kan. So dia tak tahu bila kita hosting kat luar ni, dia punya gelabahnya rasa macam mana dengan kalau environment orang ramai macam mana. So macam mana you encounter benda tu? Encounter dia satu, shoot je lepas tu balik buat VO. Tak cakap, pacak je lepas tu balik buat VO. Lagi satu, jalan je lah. Tapi jarang lah yang jalan tu. Banyak yang balik buat VO ataupun cakap sikit-sikit. Sebenarnya tu VO. Tapi basically memang orang akan tengok lah kan? Segan lah, memang segan. Starting tu memang segan. Kita letak phone je mesti orang akan tengok kan? Tapi dulu macam memang pakai phone lah sebab tak nampak sangat kan. Tak obvious sangat. So macam okey lah. Okay, faham. So lepas daripada situ, barulah kerja? Barulah kerja. Kerja start dekat tempat saya kerja sekarang bulan 12 2019. Still sebelum PKP. Dah kerja pula ditempatkan bahagian social media juga. Sebab bos tengok saya memang background dah ada YouTube kan. Masa tu dah 30,000 subscriber masa start masuk kerja. Sambil buat 30,000. Kita nak tambah 5-6 pun susah sekarang. Zaman tu laju. Zaman tu memang sama kegemilangan YouTube. Memang laju zaman tu. Rindu lah zaman-zaman. Memang post memang blow lah. Boleh dikatakan macam dia sebenarnya dia ada starting point tau. Sebelum tu dia hamba lagi. Macam yang saya start fokus bulan tu 5 kan. 5, 6, 7 tu 2 bulan tu konsisten, 7 tu baru dia start blow.
Okey. Itu sebab saya punya itu sebab makanan viral. Ada mami yang kali hitam dulu tu. Oh, mami pedas tu. So nak cari benda tu kan kita sembunyi. So saya bagi tips apa semua benda tu. So benda tu yang blow. So dia gabungan makanan viral dengan duration yang lain daripada orang lain tu. So yang dia orang cakap at the right time, at the right moment lah. Pam, dia blow. Start daripada situ kejap dapat 10,000 tu dalam masa sebulan. Laju lah. Laju gila. Laju serius lah. Sekarang memang sekarang struggle sikit YouTube. Struggle gila sih. Banyak kompetitor lah. Of course lah. Ramai orang buat lah. Itulah antara kenang-kenangan bersama YouTube. Kenangan manis lah. Okay. So bila dah dapat subscriber apa semua kan. So orang bila faham, bila buat YouTube ni dah ada subscriber, dah ada follower ramai, dah ada view yang banyak, terus dapat duit. Betulkah itu? Tak semestinya. Okay, contoh kan. Saya expose lah dulu. Saya punya subscriber 30,000. Okay. Saya boleh dapat 2,000 sebulan. Okay. Sekarang saya punya subscriber 280,000. Saya dapat 400 sebulan. Jauh kan beza tu. Okay. Subscriber makin banyak. Tapi income tu kurang. Sebab apa? Sebab satu, video tak konsisten. Sebab tu konsisten buat je sebenarnya, buat je. Banyak pun tak apa, tapi sebab saya ada kekangan lain-lain kan. So macam tak apalah, asal jalan. Sebab bila dah ada fans, diorang tunggu tahu video. Betul. Walaupun kata lama tak buat, sekali masuk diorang masuk. Dia bukan fans lah, dia jadi cult. Cult ni penganut. Tapi penganut ni susah lah. Penganut ni nak cakap, kadang-kadang dia boleh jadi bahaya pada kita. Penganut ni tapi so far boleh lah okey lah diorang tu. Saya supportive lah. Faham. Cuma itulah nak kata tak semestinya banyak subscriber, banyak duit. Banyak duit. Faham. Konsisten sebab dia kira per view. Ya. Monthly views. Dia macam contoh kita ada 10 video. Lepas tu dekat 10 video tu sebulan tu berapa view kita dapat. Dia dekat analytic dia panggil overview kan. Tak silap overview kan. So dia kira setiap bulan tu berapa ribu view, berapa juta view. Lepas tu dia akan lamsam sebulan ni punya income. Faham. Okay. So Syah, kita balik kepada Syah balik. Lepas broku pergi ke mana? Okay. Lepas broku kita back track balik lah. Boleh. Kira sebelum broku tu dah start buat content lah that time. Masa college lagi 2012 macam tu 2012. Apa starting point yang rasa nak buat content sendiri sebenarnya? Dia zaman tu dia tak panggil content pun ya, betul. YouTube. Yes. Zaman tu jom lah buat video. Kita panggil term video lah. Semua tu video lah. Dulu macam kawan-kawan college kan, satu college. Kita orang ni satu batch budak-budak filem kan. Okay. Kita macam ada kamera, ada ni. Lepas tu that time inspired lah by orang cakap pioneer YouTuber Malaysia. Mak Luffy. Lepas tu Anwar Hadi. Zaman-zaman tu. Yang tak kenal. Prince Meat. Okay. Kira baru lagi daripada diorang. Ada dua orang ni Anwar Hadi dengan dua orang ni. Dia macam buat video-video komedi. Dua orang pun inspired daripada zaman YouTuber lama. Kalau pernah dengar Niga Higa. Pernah dengar tapi tak tahu. Tu lama betul. Itu zaman pergi CC nak tengok YouTube. Okay, faham. Lepas tu macam nak buat juga video lawak kan. Dia start dengan video-video lawak sebenarnya. Memang niche memang fokus untuk komedi je lah. That time nak buat sendiri saja, tak ada expect orang untuk view ke apa macam buat. Lepas tu ada kat YouTube macam best lah ada kat YouTube kan. Okay, shot sendiri lah. Faham. Lepas tu buat. Itu pun konten yang kat YouTube tu setahun selepas tu baru viral. Tiba-tiba. Setahun selepas tu Tiba-tiba tinggi. Sebab ada orang share dekat Facebook, lepas tu cari kat YouTube. Okay. Setahun lepas tu. Konten apa? Parody Detective Conan. Okay. Lama betul 2012 lah kalau boleh tengok. And video tu sampai sekarang lagi orang macam kalau nampak saya kat TikTok kan. Abang yang parody Detective Conan tu kan sampai sekarang. Sebab benda tu dah 12 tahun lepas kan. Lebih kurang still legit sampai sekarang Masih lagi. Dia menjadi diorang punya childhood. Kadang-kadang kita terasa tua. Cakap last saya tengok video abang masa tu saya dah jannam. Macam agak Okay. Tapi at that time memang satu YouTube channel yang dibuat tu berkongsi beramai-ramai ataupun memang untuk Syah seorang sahaja? That time
saya yang buat. Kira saya lead je macam buat that time. Kira kalau macam dekat you ni, saya ni macam geek lah. Saya lah yang tahu pasal YouTube ni, tahu nak upload macam mana nak create account benda semua. So buat lah, kita buat video, post. Macam tu je. That time kira zaman YouTube ni dia terbahagi kepada dua. Satu zaman dengan kawan-kawan college. Lepas tu zaman dengan kawan-kawan baru. Kawan-kawan baru dia macam kawan-kawan adik. Kawan-kawan luar college lah. Luar college. Sebenarnya diorang ni lebih kepada kawan-kawan adik lah. Sebab adik dulu ambil broadcasting juga. Lepas tu kawan dengan diorang pula. Lepas tu baru buat dengan diorang lah. Sebab dah jadi housemate apa benda semua. Faham. So memang masa buat YouTube tu memang tak ada YouTube personal sendirilah kiranya. Tak ada. Sebab that time, yelah sebab kita background broadcasting dan film, kita rasa buat video ni kena ada team. Faham. Tak pernah terfikir pun macam boleh buat video seorang-seorang. Senang kita tak pernah terfikir lah yang benda ni wujud. Faham. Agak menarik benda ni. Satu mindset yang berbeza. Sebab kita yang gerak solo kan, kita macam nak ada team. Nak ambil siapa Itu satu kan ambil kan dia mindset kita satu je kan, kena silent nanti. Dah buat bergaduh pula kan. Tu je fikir lah. Dia sebab maybe circle that time semua belajar benda sama kan. Macam jom lah buat sekali, berlakon sekali dalam tu semua kan. Start kat situ lah. So lepas daripada Broku tu pergi ke mana? Lepas daripada Broku, lepas dengan Broku time tu lama juga, dalam 4-5 tahun macam tu. Lepas tu berhenti. Ikut pakcik. Sebab that time pakcik berhenti sebab ada better offer lah that time. Broku tahu lah benda ni. So saya dengan Broku kira macam transparent lah. Sangat transparent. Ada better offer. Lepas tu tak apalah pergi. Itu pun company tu saya kerja 2 bulan 3 bulan je tu. So teka kenapa tak boleh nak agak. Bukan dia bidang yang sama. Terlalu bosan. Kenapa rasa bosan? Sebab kita dah biasa kena henyak tau. Sehari 20 video. Minimum sehari 5 video. So pergi sana terlampau relax macam mana? Seminggu 2 video. Videonya satu video 2 minit. Dia buat video untuk apa? That time untuk social media juga. Dia macam dia produce content untuk page. Dia fokus pada futsal punya content lah. Tapi seminggu 2 video. Sangat relax. Dia macam gaji gaji besar lah daripada yang company sebelum ni. Tapi sebab bidang macam kita, kita tak ada kepuasan kat situ. Macam gaji penting, of course lah, duit penting. Obviously lah gaji. Tapi kita macam hilang something dekat diri kita. Passion kita tu kan. Dia dah jadi macam ni dah jadi rutin ni. Dia macam seminggu tu, sebab kita dah pernah kena henyak banyak video sehari. Kalau setakat seminggu 2 video tu, celah gigi kan? Macam seminggu tu kan 5 hari kerja kan. 5 hari bekerja, macam sehari je kerja. Faham. Lepas Selebihnya? hari tu lepak tangga, vape. Dia memang tak ada in-house content ke apa? Itulah in-house. Memang in-house that time. Company tu still ada ke? Dah tak ada lah. Sebab tu dia melingkup. Company pun dulu like funded lah by government macam tu maybe. Untuk jalankan page tu macam tu, macam media page lah. Seminggu 2 video, lepas tu ada artikel apa semua macam tu. Kita orang hanya buat video. Kot dia maybe lah that time dia lebih pada artikel kot. Maybe. Sebab Facebook pun bayar kat artikel. So that time lah. Sekarang pun dia still masih bayar. Bayar dia lah. Maybe lah dekat situ. Tapi tu lah, dia macam dah hilang. Kita rasa macam takkan sampai tua macam tu lah. Faham. Seminggu hidup cycle aku hidup macam ni. Kenapa masa kerja kat sana tak terfikir untuk buat part time kat tempat lain sambil-sambil? Ambil job editing ke apa ke? Ada ambil. Sebab tu berhenti lepas 2 bulan. Tapi kenapa tak? I mean, kan biasa kan kita nak something yang sustain lah kan. Macam ada kerja, ada part time. Tapi at the same time kita ada masalah dengan time restriction lah kan. Sebab time restriction lah time tu. Sebab dia kerja 9 to 5. Sabtu Ahad cuti. 9 to 5 tu pun dah banyak makan masa dah siang tu kan. Betul. Lepas tu kalau boleh ambil pun shoot malam lah. Faham. And that
time job-job yang ada, dia bukan job-job macam video-video yang sekarang ni. Macam boleh buat sehari apa semua. That time memang kalau nak ikut aku kena ikut aku seminggu. Betul-betul yang proper punya arwah pakcik kan. Kena ikut. Betul-betul production punya style punya lah. Ya. Memang kena follow lah. Kalau untuk nak buat editing, memang kau kena ikut 3 bulan. Okay. Untuk settlekan benda ni. Jenis apa orang panggil commercial punya kan? Apa benda ada term dia lah. Untuk production lah. Macam untuk drama, TV show apa semua. Memang kena long term lah. Kalau nak buat part time pun memang long term. Faham. Sangat-sangat mengganggu lah. And berhenti pun sebab accept job lah. Faham. Sebab kena pergi Thailand seminggu. Tu untuk apa? Shoot dokumentari. Arwah pakcik ajak. Untuk dokumentari untuk banyak cuma. Agak Okay. Sekejap, kita boleh tanya sikit pasal sebab tanya sih. Ya, sebab pasal ni basically orang faham dia sebagai penyiaran sajalah. Dia sebenarnya first thing first, dia ni kerajaan ke swasta ke macam mana? Kerajaan, fully kerajaan. Fully kerajaan. Ada pension? Ada. Ui. Kita di bawah Kementerian Komunikasi. Jabatan. Sekiranya kerajaan Malaysia. Kementerian boleh. Jabatan. Boleh try nak support kita punya podcast lah kan. Kita boleh expose lagi lah tak? So bila nak apply kerja ni dengan SPA lah? Dengan SPA. Tapi dia ada jugalah kalau macam kadang-kadang kan tengok iklan nak cari pengacara ke, cari DJ ke. Yang tu tak payah SPA lah, itu memang lalu direct. Direct nego dia panggil. Tapi itu mungkin piecemeal ataupun piecemeal lah biasanya. So bila masuk sebab sekarang kan bila masuk kerajaan, risau tu aku nak sebut. Dia tak sebut nama dia tahu expose. Bila sebut kerajaan, bila masuk ke kerajaan kan. So sekarang ni kita ada 2 option untuk pension, kita boleh SP apa semua kan. So bila that time hari masuk tu memang skim pension sahaja ke macam mana? Masih lagi, tapi ada je kawan yang ambil kerja SP. Sebab dia nak berhenti awal lah. Ada planning. So mungkin dia ada plan lain kan. Yes. Faham. Okay. Dia ada option lah. Okay, so bila masuk melalui SPA, mesti ada interview SPA? Ada. Okay. Dia satu kali interview je ke berkali-kali? Interview dia sekali. Okay. Dia sebenarnya setiap pengambilan dia lain-lain. Macam hari punya batch. Ada 4 stage. Okay. First ujian bakat. Belum. First ujian pengetahuan am dengan psikologi. Okay. Itu bulan Januari 2018. Okay. Itu sebelum buat YouTube sebelum apa semua tu. Itu masih lagi dekat UM. Lepas tu second stage ujian bakat Februari 2018. Ujian bakat apa? Ujian bakat ni itu pergi Wisma Radio, kita orang ujian bakat situ. First dia suruh kita buat, kita nak program apa. Okay. So create program, nak produce program apa. Macam ada tu program kanak-kanak. Okay. So jawapan hari tu macam something. Masa tu tengah semangat. Kat UM kita orang ada festival seni. So I join DK Barat. Okay. So ada punya jawapan masa tu nak buat program kanak-kanak yang DK Barat dalam kalangan kanak-kanak. Okay. Yang sekolah-sekolah apa semua kan. So itu adalah warisan dan masa depan kanak-kanak. Something macam tu lah. Okay. Lepas tu kita dalam ujian bakat tu juga ada dia test. Ujian suara nak jadi, pilih yang nak jadi DJ. Reporter ke apa semua kan. Pengulas apa semua. Okay. Itu benda tu. Untuk ujian bakat. Lepas tu dah lulus yang tu, pergi yang ketiga ujian bertulis. Agak sebab saya dulu government enggak. Saya dulu government enggak. Walaupun tak pernah nak mengaku. Mengaku dah. Okey, mengaku. Tapi kita punya sebab mungkin badan beruniform kot. So kita pergi sekali, kita just tak apa yang kita buat. Lepas tu rekrut lah. Itu kena fit lah. Tak agak. Tak juga. Rekrut pun 2 minggu je. Bukan badan yang beruniform yang macam polis ke apa semua. Tak, bukan betul lah. So setiap jawatan tu lain lah. Kalau macam PDD lain pula cara dia. So okay, yang keempat tu barulah interview. Baru face to face lah. 4 baru interview. So untuk sampai ke stage keempat ni dah berapa kali tapis lah. Kita orang kiranya agak bernasib baik. Dia knockout kat situ lah. Sekali je pop knockout terus lah. Dia masuk, kau tak boleh, out lah. Tapi macam itu batch harian sebelum PKP. Masa PKP time-time tu dia lain pula, dia online pula. Okay. Online tu macam mana pula? Online? Okay, ini kawan-kawan punya lah kan. Diorang ujian macam biasa. Lepas ujian tu, ujian bakat dia kena rekod.
Oh, okey. Macam ni ada rekod kan. Ingatkan dia kena webcam. Okey, kau apa yang viral RTM perempuan tu. Aduh. Ceng. Saya tengok kat CCTV. Ke Ari yang buat benda tu? Bukan, tak masuk lagi. Tak bebas benda-benda tu. Tak. Okay, kita move on. Okay. So, rekod hantarlah kat dia. Hantarlah. Itu macam diorang boleh buat berkali-kali lah. Sebab faham. Boleh retake, tak jadi retake. Tapi sebenarnya kalau korang retake, lagi rosak. First shot tu dah okey lah. Kalau buat lagi lagilah terlupa, lagi salah baca. Faham. Okay. So lepas habis interview face to face tu, selama berapa bulan kena tunggu lepas tu? 3-4 bulan. Dia ada intake yang terus dapat, ada yang calon simpanan. Macam saya calon simpanan. Sebab tu duk tunggu. Sebab masa tu dia macam, kenapa kehidupan aku tak dapat terus? Kan lagi senang ambil kerja tu dapat. Asyik jadi option je. Tapi sebenarnya hikmah dia kat situ. Kalau dia habis kerja terus dapat kerja komen, dia takkan start buat konten, dia takkan buat YouTube. Faham. Sebenarnya hikmah yang gap je. Ada interview tu bulan 10 2018. Ada masuk kerja bulan 12 2019. Okey. So dia setahun juga lebih kurang. Dalam period setahun itulah yang belajar buat YouTube, tahu buat YouTube macam mana apa. Itulah. So at least kalau masuk kerja tak ada orang cakap pening-pening lah. Mungkin dia akan jadi penjawab awam sepenuhnya lah. So tak adalah Jojo tu. Jadi ada Jojo tu create sebab tunggu period yang pengambilan tu. Dah satu tangkapan pula. Okey. Iklan. First time. Apa tu? Tak tahu. Enggak dia, bukan. Tak tahu. Agak Polis macam polis. Tak pernah dengar. macam reka. Macam polis ke? Macam kena ambush ke? Adakah kita ditangkap? Tak kan? Tak. Kita tak buat benda salah kan? Kita tak kutuk kerajaan kan? Tak ada. Tiba-tiba kena. Saya tangkap dulu ni. Kena delik. Benda tak keluar lagi. Takkan dah tangkap lah Kemon lah. Okay. So, bila masuk sekejap. Kacau lah dia orang ni. Dah lost lah. Okay, bila masuk first kerja macam mana? Terus pergi ke buat production terus huru-hara ke follow-follow orang tu? Saya expect saya belajar belakang tabir dulu. Tapi tak, saya disuruh buat depan tabir, depan kamera. Potong lagi. Kita potong lagi. Dia skim apa skim kalau macam kita orang dulu skim G kat depan. G something. Ni skim apa penerbit rancangan. Basically yang seni dan bakat dan seni. So ada mereka yang buat grafik, fotografer. Okay. Itulah lah di bawah. Benda ni boleh expose ke kena tut ke benda tu? Kita tut je lah Tut ikut lah. Bahaya kan sebut-sebut kan. Tahu pula kan. LSDN senyum je kan. Apa? Cukai tak nak bayar. Saya claim LSDN. Okay, faham. Okay. So, kita balik kepada Syahjat okay, polis ni kacau lah dia. Kan kat belakang sana, bukan sini kot Geling-geling tu nak tangkap apa? Okay, satu tangkapan dia cakap agak menarik lah. Takkan kita nak pergi cover jadi reporter sana kan? Saya Ari melaporkan. Okay. Lepas daripada company yang tutup tu kan, so dah start buat content sendiri lah. Yes, okay. buat content sendiri. First buat content sendiri tu sebenarnya content apa yang buat bila buat yang sendiri punya? Kita orang banyak komedi video komedi. Still komedi lagi lah. Masih lagi. Kira lepas berhenti tadi kat mana? Berhenti daripada company yang relax sangat. Company. Sebab tak tahu nama apa company ni. Okay, start daripada company relax sangat tu, lepas tu follow pakcik pergi Thailand seminggu. Lepas tu tak ada job pun. Maksudnya pergi Thailand tu, lepas habis Thailand tu dah habis? Tak ada pun. Dah tak ada sangat job. Kira job lompong-lompong lah lepas tu. Faham. Lepas tu that time buat YouTube lah time tu. Okay. Kira macam time tu kita orang bercuti dekat area Pahang dengan geng-geng ni lah. Lepas tu
time tu lagu Keklik Mimpi. Okay. Tengah hit lah that time. Lepas sebelum kita orang pergi tu, kita orang ada macam record macam parody lagu dia lah kan. Record audio je. Time tu satu rumah kan, biasalah geng-geng bujang kan. Record audio maksudnya recording sendiri. Recording sendiri semua kat rumah. Weh, ni dah macam lain ni sikit. Sebab biasanya bila kita buat video, kita tak fokus sangat pada audio. Bila recording audio, kita akan fokus pada clean up dia punya audio, effect, equalizer. Dia ada macam housemate kita orang ni, Bob 7, Akil nama dia. Dia minat bidang tu lah. Audio ni, music semua. That time saya saja lah dia record dekat rumah. Macam tu je habis tu. Lepas tu pergi bercuti. Kita pergi bercuti tu tiba-tiba cakap, alang-alang tu kita buat music video macam lah. Video clip lah. Macam video clip lah. Kita parodikan macam at least 80%. Okay. Alang-alang dekat tepi pantai ni kan, MV Keklik tu dekat tepi pantai atas boat apa semua. Buat gitu. Memang tak ada niat that time sebab kita orang dah macam ni lah, journey YouTube saya ni dia banyak mengajar sebenarnya untuk zaman sekarang, which is consistency sangat penting. Macam kita orang naik parody Detective Conan tu kan, lepas tu kita orang buat video 2, 3, 4, lepas tu kita berhenti buat. Padahal that time kalau macam konsisten buat, pergi je kan? Pergi je. Kenapa berhenti? Satu, burn out of idea. Padahal baru 5-6 video. Lepas tu dia macam that time, ini Tuhan uji kat benda-benda macam ni sebenarnya. Dah rasa diri famous. Macam dah let lu, tak payah buat video lu kan. Let lu. Kita buat apa time tu macam lepas blow up parody Detective Conan tu. Senang cerita, anytime post video mesti atas 10,000 kat Facebook. Ui. Mesti 20,000. So rasa macam viral teruk. Ya betul. Sebab that time zaman tu susah dapat juta kat Facebook. Dapat juta dekat YouTube apa semua macam tu lah. Views. Lepas dapat juta tu boleh monetize tak? That time belum lagi. Sebab masa tu tak dapat lagi subscriber. Subscriber ni start dapat daripada zaman parody Keklik tu. Parody music lagu, music video. So dia pergi view dulu baru subscriber? Betul. Uish. View dulu, subscriber. Okay. Subscriber kemudian. Lepas tu that time post mesti ada view. Lepas tu kita macam let lu. Bila masa kita post ni mesti tingginya view. Faham. Lepas tu dah lama hilang dari radar. Lepas tu try post balik, dah tak ada view. Sendu gitu lah. Sama juga macam tapi yang lepas tu Wabak River second. Okay. Pernah tengok lah. Wabak River pun post juga, tiba-tiba naik balik. Kira in trend lah time tu. That time in trend lah. Itu pun tanpa niat lah. Shoot tanpa niat. Macam jom lah buat something fun. And kita shoot. Lepas tu upload itu. Tiba-tiba malam banyak notification kan. Benda ni kan. View ni tinggi dekat Facebook time tu. Buat lagi video-video kelakar balik. Lepas tu, time tu dah start fokus nak konsisten lah. Kononnya lah. Dia cakap dia macam pengajaran berkali-kali. Betul. Tuhan ni macam dia bagi kan. Lepas tu buat konsisten kejap je. Lepas tu stop balik. Dia tak ada idea ke macam mana? Ke timing tak ngam dengan group ke? Banyak kan benda-benda macam tu lah. Group tak semua orang ada. Macam saya cakap dulu macam tak logik buat seorang. Mana buat seorang. Kena ada team apa semua kan. Kita punya skrip je mesti dah fikir 2-3 orang lah kat dalam tu kan. Ada yang kau jadi ni apa semua kan. Dah ada karakter masing-masing lah. Lepas tu drop balik. YouTube channel yang group tu, apa nama YouTube channel tu? FKK Heroes. FKK Heroes. So sampai sekarang ada lagi lah. Masih ada. Dan still akan buat konten lagi kat situ lah. Dah pencet kot. Awal lagi. Sebab kawan-kawan semua dah busy. Kawan-kawan semua dah pergi kat bidang-bidang profesional dekat industri lah. Faham. Macam mention nama je lah. Boleh. Sebelum ni Iwan dengan Angah adik saya. Diorang dua tu sekarang dah buka post production house. Diorang yang edit ni High Council. Lawman baru ni. Dahsyat high level sangat. Dia punya background memang betul-betul fokus pada objektif tu. Kasih media kan. Fokus kat situ. Memang in blood betul. Itulah. Daripada video-video parody